Prestasi pelaburan Malaysia terus menunjukkan daya tahan yang kukuh pada tahun 2025. Prestasi pelaburan langsung asing Malaysia meningkat kepada 65.9 bilion ringgit. Kedudukan kumulatif FDI pula mencapai jumlah kepada 1087.9 bilion pada akhir 2025. Manakala pendapatan yang diperolehi oleh syarikat asing yang beroperasi di Malaysia berjumlah 98.2 bilion ringgit. Singapura kekal sebagai sumber utama aliran masuk FDI pada tahun 2025. Ini diikuti oleh Hong Kong dan China yang terus memainkan peranan penting dalam menyokong aktiviti pelaburan negara. Dari segi rantau, Asia merupakan penyumbang utama kepada aliran masuk FDI dengan jumlah sebanyak 73.2 bilion ringgit. Dari segi sektor ekonomi, sektor perkhidmatan mencatat aliran masuk pelaburan tertinggi iaitu sebanyak 59.5 bilion ringgit. Prestasi ini disokong oleh subsektor maklumat, komunikasi dan aktiviti kewangan. Bagi DIA, aliran pelaburan ke luar negara berjumlah 12.4 bilion ringgit. Kedudukan pelaburan menurun kepada 589.3 bilion ringgit pada tahun 2025, manakala pendapatan pelaburan direkodkan sebanyak 39.9 bilion ringgit. Singapura merupakan destinasi utama pelaburan langsung Malaysia di luar negara. Dari perspektif rantau, negara-negara Afrika merupakan destinasi utama pelaburan Malaysia. Ini diikuti oleh rantau Asia dan Eropah yang terus menawarkan peluang pengembangan perniagaan kepada pelabur Malaysia. Sektor perkhidmatan mencatat aliran pelaburan terbesar bagi pelaburan langsung Malaysia di luar negara. Sektor pembinaan dan perlombongan, pengkuarian turut menyumbang secara signifikan, mencerminkan kepelbagaian pelaburan syarikat Malaysia di peringkat antarabangsa. Secara keseluruhannya, prestasi pelaburan Malaysia pada tahun 2025 menunjukkan keyakinan berterusan pelabur asing terhadap ekonomi negara, di samping memperlihatkan kemampuan syarikat Malaysia untuk terus berkembang di pasaran antarabangsa.